Hai semua, pernah tak korang tengok nombor yang panjang gila dan rasa macam, aduh peningnya? Relax, jangan risau. Dalam sesi ni, kita akan jadi macam penjinak nombor yang handal. Kita akan belajar cara nak jinakkan nombor-nombor gergasi ni. Senang je. Jom kita mulakan pengembaraan ni. Cuba tengok nombor ni. Panjang betul kan? Nampak macam, rumit gila. Nak sebut dari mana dulu pun tak tahu. Yelah, sekali pandang, memang nampak menakutkan sikit. Tapi kan, macam mana kalau saya cakap, ini sebenarnya bukan nombor yang susah. Bayangkan ia macam satu kod rahsia yang sebenarnya sangat senang nak pecahkan. Dan saya janji, lepas beberapa minit je lagi, korang semua akan jadi pakar pecah kod ni. Serius. Okey, macam setiap misi hebat, ada beberapa peringkat. Nak takluk nombor besar ni, sebenarnya kita cuma perlukan beberapa trik mudah. Dah sedia nak dapatkan kuasa hebat yang pertama? Baiklah, kuasa hebat pertama kita panggil dia penglihatan X-ray. Dengan kuasa ni, kita boleh nampak tembus kerumitan nombor tu dan tengok rumah atau kedudukan istimewa setiap satu digit tu. Bayangkan je macam ni, setiap digit dalam nombor ni ada rumah dia sendiri. Inilah yang kita panggil nilai tempat. Nampak tak jadual ni? Kita mula dari kanan sekali. Ada rumah sar, lepas tu puluh, ratus dan sampailah ke ratus ribu. Masing-masing ada bilik sendiri, tak boleh kacau. Okey, sekarang ada dua benda penting yang jangan keliru. Nilai tempat dengan nilai digit. Apa beza dia? Senang je. Nilai tempat tu nama rumah dia. Macam ratus ribu. Kita tulis dalam perkataan. Manakala nilai digit pula ialah nilai sebenar digit tu. Berapa value dia? Kita tulis dalam angka. Jadi, kalau digit 6 tu duduk kat rumah ratus ribu, nilai digit dia ialah 600,000. Nampak tak? Satu nama rumah, satu lagi nilai harta dalam rumah tu. Senang kan? Alright, jom kita aktifkan kuasa kedua kita pula, pukulan padu. Dengan kuasa ni, kita akan belajar cara nak pecahkan nombor besar tu jadi bahagian-bahagian yang lagi kecil, lagi senang nak urus. Proses ni, nama power dia ialah cerakinan. Fikir macam ni, kita ada satu binaan Lego yang kompleks, lepas tu kita leraikan dia satu-satu jadi blok-blok kecil. Tiba-tiba, dah tak nampak menakutkan lagi kan? Jom kita tengok contoh ni. Ambil nombor 56,308. Kalau kita cerakinkan atau pecahkan dia, kita akan dapat 50,000 tambah 6,000 tambah 300 dan tambah 8. Kan nampak lagi jelas bila kita buat macam ni? Setiap bahagian tu kita faham nilai dia. Okey, sekarang untuk kuasa terhebat, The Master Trick. Trik yang akan bagi korang sebut apa-apa je nombor besar dengan penuh yakin, macam pro. Inilah dia. Kod rahsia. Macam yang Cikgu Jumrah kongsikan, tips dia simple gila. Kuncinya cuma satu, cari perkataan ribu. Itulah dia penanda yang akan selesaikan semua masalah kita. Jadi, macam mana nak cari ribu tu? Senang sangat. Mula dari belakang sekali, kita kira 3 digit. 1, 2, 3. Boom! Bayangkan ada satu garisan pemisah kat situ. Garisan ajaib itulah tempat kita akan sebut perkataan ribu. Sekarang kerja kita jadi lagi senang. Kita cuma perlu baca nombor ni dalam dua bahagian. Mula-mula, baca dulu nombor-nombor kat sebelah kiri garisan tu. 847. Dah? Okey, lepas tu kita baca pula nombor-nombor kat sebelah kanan. 291. Dan sekarang, kita gabungkan semuanya. Sebut bahagian kiri. Sebut ribu bila sampai kat garisan dan terus sebut bahagian kanan. Jadilah 847,291. Kan? Kacang je. Tahniah, anda dah berjaya kuasai ketiga-tiga kuasa hebat ni. Misi kita untuk jinakkan nombor gergasi officially selesai. Jom kita tengok balik nombor misteri yang mula-mula tadi. Ingat tak kod rahsia dari awal tadi? Sekarang dah tak jadi rahsia lagi untuk anda. Anda dah boleh baca dengan selamba je. 847,291. Anda dah berjaya jinakkan dia. Hebat kan? Jadi, sebelum kita habis, jom kita ingat balik 3 benda penting ni yang dah jadikan anda seorang pakar nombor. 1. Setiap digit ada rumah dia. 2. Nombor besar boleh kita pecahkan supaya senang faham. Dan yang paling power, trik 3 nombor dari belakang tu, itulah kunci rahsia anda. Sekarang, anda dah ada kuasa ni. Jadi, soalan saya untuk anda.
Lepas ni, kalau nampak nombor telefon ke, harga barang ke, apa-apa je nombor besar, nombor gergasi, apa lagi yang anda rasa yakin nak jinakkan? Dunia nombor sekarang ni dah ada dalam genggaman anda.